Kalaulah memang betul syaitan ini dibelenggu ataupun dirantai di dalam bulan Ramadan, kenapa masih lagi berlaku banyaknya maksiat ataupun masih lagi banyaknya berlaku kejahatan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim yang berbunyi, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Terjemahannya, apabila datangnya bulan Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu syurga dan juga ditutup dengan serapat-rapatnya pintu neraka dan juga dibelenggu ataupun dirantai syaitan-syaitan. Imam Qadhi Iyad dia menafsirkan bahawasanya hadis ini boleh difahami dengan dua makna. Makna yang pertama adalah makna secara hakiki, iaitu memang sebenar-benarnya bila masuknya Ramadan, memang pintu syurga ni dibuka dengan seluas-luasnya, pintu neraka ditutup dengan serapat-rapatnya, dan juga memang syaitan akan dikunci ataupun akan dibelenggu. Adapun makna yang kedua disebutkan adalah boleh difahami juga dengan makna kiasan ataupun makna majazi, iaitu apabila masuknya bulan Ramadan, maksud dibukakan pintu syurga ni adalah dibukakan pintu-pintu kebaikan, dibukanya pintu-pintu untuk kita berbuat amal taat, dibukakan pintu-pintu rahmat dan juga kebajikan. Begitu juga apabila masuknya bulan Ramadan, ditutup pintu neraka dengan serapat-rapatnya adalah bermaksud ditutup akan pintu-pintu kejahatan, pintu-pintu yang menyebabkan kita terjerumus ke lembah kemaksiatan. Dan juga dimasukkan dengan dibelenggu syaitan ini adalah apabila masuknya Ramadan, syaitan ini adalah tidak berupaya untuk menghasut anak Adam untuk melakukan kejahatan kerana mereka ini senang sibuk dengan amal ketaatan. Lalu timbul pula satu persoalan, kalaulah memang betul syaitan ini dibelenggu ataupun dirantai di dalam bulan Ramadan, kenapa masih lagi berlaku banyaknya maksiat ataupun masih lagi banyaknya berlaku kejahatan walaupun berada di dalam bulan Ramadan? Maka Imam Asyuti menyebutkan di dalam kitabnya Ad-Dibaj, syarah kepada Sahih Muslim, bahawasanya yang menyumbang kepada faktor yang menyumbang kepada melakukan kemaksiatan ataupun kejahatan ini terbahagi kepada tiga. Yang pertama, an-nafsul khabith, iaitu diri ataupun jiwa yang dia sendiri adalah memang jahat. Dia masuk dalam bulan Ramadan tanpa diisi dengan air mata taubat, tanpa dibersihkan jiwa dengan istighfar, maka bila dia masuk dalam bulan Ramadan, maka jiwa dia inilah yang menyumbang untuk melakukan kemaksiatan. Masih lagi tak menjaga pandangan, masih lagi makan dengan rezeki yang haram, masih lagi bergaul dengan orang yang tidak baik. Maka ini adalah berpunca daripada diri sendiri yang jahat. Yang keduanya, faktor yang menyumbang kepada kejahatan ataupun kemaksiatan adalah yang disebut sebagai al-'adatu ar-rakikah, iaitu adalah kebiasaan ataupun adat yang menjadi yang kering ataupun yang miskin daripada kebaikan. Misalnya, kalaulah kita bagi contoh, orang yang sebelum masuk bulan Ramadan, dia memang dah biasa mencuri, ataupun dia dah biasa dengan tidak menutup aurat, ataupun dia dah biasa dengan tinggalkan solat. Maka kalau dia tak ubah kebiasaan ini sebelum masuknya bulan Ramadan, maka dengan kebiasaan yang jahat inilah dia akan masuk ke dalam bulan Ramadan, yang akhirnya dia jugalah yang menjerumuskan dirinya ke lembah kemaksiatan dan juga lembah dosa. Maka yang kedua ni adalah sebagai yang disebut sebagai kebiasaan yang jahat ataupun yang miskin. Yang ketiganya adalah yang disebut sebagai al-insanu syayatin, iaitu adalah zahir ataupun luarannya adalah seperti manusia, batin ataupun dalamnya adalah berakhlak seperti kelakuannya syaitan dan juga jin, yang sentiasa masuk kepada kejahatan, yang sentiasa mengasut untuk berbuat perkara yang tidak baik dan sebagainya. Maka inilah yang difahami mengapa masih lagi banyak berlakunya maksiat walaupun berada dalam kelilingan yang baik, di dalam waktu yang baik, di dalam tempat yang baik, adalah kerana diri yang jahat, an-nafsul khabith. Yang kedua adalah kerana al-'adatur rakik, iaitu adalah kebiasaan yang memang tidak diisi dengan kebiasaan yang baik. Yang ketiganya adalah al-insanu syayatin. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala kurniakan kepada kita ni taufik dan juga kekuatan untuk melakukan amal kebaikan sepanjang dalam bulan Ramadan, sehinggalah kita keluar daripada bulan Ramadan dengan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ditempatkan di kedudukan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.